test dulu lah. Ui, belum letak lah. Yang start. Ini meter dia. Okay. Exhaust dah nampak. Inilah model yang baru. Okay. 6. Sebelah Goldwing. Goldwing baru kat ni. Dekat enjin bawah pun ada spotlight dia. Speaker belakang, leh nyanda, baring box kiri kanan belakang. Kamu lah, takkan pakai apa ni lagi, jarum. Kata 20-25. Ada airbag lah. Dah 20-25 tapi pakai jarum. Apraca Twin 2024. Sikit. Dia rendah. Dari depan tu pegang nombor 1, pelan-pelan. Mana tu? Dia ada dua. Apraca kan ni? Apraca Twin. Apraca Twin. Dia barunya. Satu ribu lah ni. Sisi. 1002 kan? 120 je. Berapa silinder ni? Dua je. Tak sedar. Boleh lah walaupun dua tapi. Okay, Daus kata dia jadi beli. So motor ni korang boleh tengok lah. Kita orang ada buat review dekat Big Wing hari tu motor ni. Dah dia ada video dia, boleh tengok dekat ni lah. Video yang lama boleh tengok. Elektronik tu. Boleh cari. Dia elektronik dia punya ni. Semua elektronik. Semua elektronik. X-Max baru. Tak payah cerita, semua dah tahu. Yang baru dia boleh naik turun automatic. Dia punya ni lah, ada button ni. Automatic screen. Lepas tu dengan meter lah. Jadi tapi tak boleh nak tengok lah. Dia tutup ni tak buka kan. Tak ada boleh buka tengok kan. Cuma windscreen lah, boleh naik turun je lah. Itu je lah. Boleh juga seat. Air semua sama, tak ada beza. Dah dapat RCB terus lah. Terus memang dia bagi terus ke RCB? Ni dah masuk aksesori. Tak ada. Dia tak ada. Yang tu kira ni dia bagi. Itu dia buat lah. Dah ada barang lah boleh pasang. Kalau nak pasang pump belakang. Ni mana kalau beli kau dah ada barang boleh pakai lah. Tak payah pening lah. Original yang ni lah. So ni mungkin warna baru lah. Dia macam nak ke orange sikit kan. Turun. Dia macam dia nak ke orange sikit warna baru. So T-Max tadi macam kita buat video tadi lah. T-Max baru. Tak ada apa beza sangat lah. Tadi dia ni dah tukar exhaust Acra. Dia belanja tukar exhaust Acra je lah. Lain tak ada apa. Lain sama lah. Ni dia baru tapi itulah cutting apa old school. Itu je lah yang baru Yamaha tahun ni. Tak ada apa yang nak diapakan. Alright. XSR 155
GR1 sebelah R6 GYTR. Okay, Zontas fully loaded dah make up. Depan Brembo, disc pun floating mantap kan. ABS masih running. Tukar windshield gelap, lagi besar. Cover lampu. Spotlight dia pun dah lain sikit ni. Tak lah. Kosa-kota atas bawah, depan belakang pakai. Belakang Brembo. So ni yang apa, baru launching ni 368D. Yang motor dia. Okay, ada model tak apa. Yang D dengan EE dia pakai stiker lama. Kalau D dia stiker dia dah lain sikit lah. Oh, fully loaded, Naughty Boy dah pakai. Exhaust pun Naughty Boy. Brembo. Cover master pump pun Naughty Boy. Oh, memang fully barang Naughty Boy ni. Oh, patutlah. Baik Fire 96 dia ambil. Mana ambil barang mana ni? JBL tu macam Ha? radio JBL tu. Masuk ambil barang ni. Kau lah. Tu. Kau clearance. Kau baik Fire patutlah. Baik Fire 96 punya motor kot. Ni sangkut barang. Tempat dah sangkut barang. Kiri kanan dia letak tempat sangkut barang. Lampu kan. Kalau pergi mana-mana boleh. Masuk stiker JBL. Mantap betul lah. Kalau asal dia tepi dia kosong lah kan. Betul tak? 1390. Gila nak pergi mana ni? Single arm. Super Duke R. Okey. Harga murah. Ni apa? Sama lah yang kita bawa tadi. Aku bawa tadi. Tapi ni yang baru lah. 390. Ha? Hitam depan. Putih. Yang tengah yang putih. Lain dah nampak macam besar kan. Nampak besar? Ini hari ni kita tengok kata antara ni ke atas tu kan. Ni lah. Tangki minyak kat bawah. Tapi kiri kanan. Kiri kanan tangki minyak. Ni apa ada. Cover radiator dah ada. Cover semua bagi lah atas bawah. Yelah, kena bagi lah asal kau dah buat tangki kat bawah. Tapi minyak mesti di atas kan. Tapi tabung dia kat situ. Mana daripada tu tabung. Dia pun. Mantap ATM. Scorpion.
dadu. Kasih jadi terus. Kasih jadi. Baru ah? Baru ah? Belum keluar? Belum. Oh, ni model baru ah? Belum launch lagi. Oh, apa? Shifter 400X. Enjin apa dia pakai? Enjin apa? Ini apa dia ambil? Kena tanya sekejap Sekarang semua bagi. Absorber pun dah ni. Ha? Nampak macam gemuk sikit kan? Sebab nak letak barang banyak kat bawah pun. Sebab tu dia ni kan. Tapi tak adalah besar. Baru ada tanya. Air. Rugi buat macam ni. Orang memang nak besar kan bawah. Kecil kan? Boleh buka ke? Dia ambil enjin apa? Tak tahu. Tak tahu. Dia ada kapsi. 400 bukan sama. Ikut macam BM 400. 400. Apa? Macam Bugis. Okay, meter dia. Honda Shifter 400X. Dan dia semua dapat lah. Orang fiber tu. Ni water transfer dia. Tire pressure semua ada Oh, dia ada. Bila launch?